Sekarang aku akan test Benda Chinchilla 350, tapi bukan 350 yang biasa. Yang ini dia menggunakan transmission CVT. Di hadapan aku ni adalah Benda Chinchilla 350 CVT, tapi satu adalah Ace dan satu adalah Neo. Yang mana kita nak bezakan dia, paling obvious adalah bahagian muffler belakang ni. Kalau Ace kiri dan kanan berkembar macam ni, kalau Neo dia sebelah saja, tapi masih lagi twin. Jadi kalau boleh nampak dia tak ada gear lever, jadi kita boleh terus start dan terus jalan je motosikal ini. Jadi untuk mereka yang daripada biasa bawa motosikal jenis skuter, nak try jenis cruiser, boleh pertimbangkan model ini. Dan aku rasa tak lama lagi akan masuk Malaysia juga ni. Tengoklah, meter digital pun bulat seperti ini dengan elemen-elemen moden. Tanpa memasukkan gear, kita boleh terus jalan sahaja. Jom kita test. Bismillah. Sangat smooth lah. Kita tak perlu tukar gear pun. Memang feeling bawa tu seperti skuter, tapi position riding seperti sebuah cruiser. Jadi ini memang stress free punya motosikal. Orang nak pergi balik kerja pun tak ada masalah untuk commute motosikal seperti ini. Satu, sebab dia santai, dan dua, sebab dia tak perlu tukar gear. Itu sangat-sangat menarik lah. Tapi suspension dia agak keras lah setakat aku bawa ni. Jadi kita test betul-betul di sini pula. Ya, betul tekaan aku. Suspension dia agak keras. Belah kiri ni adalah brake belakang dan belah kanan ni adalah brake hadapan. Jadi memang seperti sebuah skuter. Dan kita tak boleh ada corner baring. Dia akan tersagat kat sini. So hati-hati siapa yang ingin membeli motosikal ni ketika dia dah start masuk Malaysia. Okay lah, not bad. First, skuter memang dibina untuk santai dan untuk stress free. Ini juga dibina untuk santai dan juga stress free. Jadi konsep dia sama, cuma tunggangan je berbeza. Yang ni lebih terkangkang lah berbanding skuter. Apa pendapat anda? Benda Chinchilla 350 CVT.